Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, right. Saya nak share Gold Nugget Mode untuk mesin Nocta Legend 2. Nocta Legend 2 yang terbaru. Okay. So, saya dah pernah pakai buat ujian beberapa jenis mesin yang ada fungsi Gold Nugget. Beberapa model lah, beberapa brand, beberapa model yang saya pernah jual. So yang ini, video yang ini saya buat, yang ini yang pertama kali saya buat untuk Nocta Legend 2 Gold Mode. Okay, Gold Mode ni boleh pakai untuk carian gold nugget yang halus. Untuk carian gold nugget yang halus, dan boleh juga guna untuk carian rantai-rantai yang halus, anting-anting yang susah dikesan, rantai yang kecil-kecil tu, memang sesuai lah pakai Gold Nugget Mode ni. Tak kisahlah dekat kawasan mana, tapi Gold Nugget Mode ni dia lebih fokus kepada benda yang halus, benda yang kecil, yang mana mood-mood lain tu memang susah nak kesan. Tapi dengan adanya Gold Nugget Mode ni pada mesin Nocta Legend 2 ni, dia lebih mudah untuk mengesan benda-benda yang kecil. Okay, boleh juga gunakan untuk kawasan-kawasan lombong, biji emas. Okay. Cuma kedalaman tu biasanya untuk mesin gold detector ni dia memang takkan dalam lah, memang tak dalam biasanya. Kalau untuk benda-benda yang halus, dia mungkin boleh pergi dalam cm. Kalau benda-benda yang kecil yang halus tu. So kalau item tu besar dia tak ada masalah, tapi kalau benda yang kecil ni memang biasa, apa-apa brand pun memang susah nak kesan. Cuma kita nak bezakan daripada segi bunyi, dia clear. Setiap brand mesin tu dia tak ada gangguan sangat, dan bunyi item tu clear, jadi kita mudah untuk kita dapat. Tu je lah yang tujuan utama dia. So saya tunjukkan antara muka mesin ni. Okay, Legend tu yang mini button on dia. Okay, mesin ni multi-purpose machine maksudnya boleh guna di darat, di dalam air, dan juga untuk gold nugget. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mood carian. Sama ada carian darat boleh pakai untuk padang, hutan, kawasan-kawasan lapang, kawasan-kawasan yang banyak sampah, dan juga kalau di laut untuk beach lah, beach mode, pantai basah, pantai kering. And then dia ada tambahan satu lagi, relic mode. Relic mode ni biasanya barang-barang sejarah lah. Okay, and then yang satu lagi adalah Gold Nugget Mode. Okay, so yang ni Gold Nugget Mode, saya tinggikan sensitivity, saya pakai 27 Sebab apa? Dia sensitif lah kan. So kalau saya rendahkan dalam 19 tu, dia elok lah, dia tak ada gangguan. Tapi sebab saya buat ujian ni adalah bukannya di lapangan, tetapi di dalam bilik untuk buat video, jadi saya tak boleh lah tinggikan sangat sensitivity tu, dia akan terganggu. Okay, ni antara muka dia lah. So banyak yang mesin saya try, yang mesin ni yang paling terbaru, yang pada saya dia memang agak power, dan juga dia mudah untuk kita tengok interface yang terbaru dia ni. Okay, untuk Gold Nugget tu kita pilih je pada sini. Okay, kita paling hujung ni adalah Gold Nugget Mode. So untuk Gold Nugget Mode ni dia ada pilihan, sama ada kita nak gunakan multi frekuensi ataupun kita boleh pakai single frekuensi. So untuk mesin ni, single frekuensi dia maksimum sampai 40 kHz. So 40 kHz tu memang sangat sesuai lah untuk detect benda-benda yang halus. Okay. Okay, yang ini antara muka dia, dan mesin ni juga mudah. Dia ada dia punya, kalau tuan tengok dia ada juga dia punya indikator untuk tunjukkan macam ni. Indikator ni tunjukkanlah kalau barang tu dia menaik ke belah sini, dia tunjuk ke belah sini, sebelah kiri So dia akan tunjukkan barang yang besi lah. Kalau dia tunjuk indikator yang ke kanan ni, maksudnya barang yang selain daripada besi. Maksudnya emas ke, coin ke, tembaga ke, dia akan naik sebelah sini lah. Dan belah sini pun kita boleh offkan ni sebenarnya. Kita boleh offkan. Dan best lagi mesin yang terbaru ni, sebab saya nampak dia ada pinpointer dan dia boleh display number. Si pointer dia bila kita tekan, dia akan displaykan number yang kita scan tadi tu. Tu salah satu lagi yang paling best lah kat mesin ni yang saya nampak.
Okey, lagi yang biasa inilah ni dia punya sensitivity, dia pakai 30 step sensitivity. Kemudian yang ni adalah dia punya indikator untuk kedalaman. So kalau makin ke bawah tu maksudnya dia lebih dalam lah. Okey, secara ringkasnya saya nak tunjukkan goal mode saja, tapi dah terbabas banyak sangat saya terangkan. Okey, so tak payahlah. So saya tunjukkan untuk goal mode ni kita boleh setting dia. Pertama sensitivity ni lah. Ni saya naikkan sikit pakai 25 kan. Okey, kita boleh set sensitivity pakai 24 lah. Okey, lepas tu kita boleh yang ini boleh volume dia, yang ini kita boleh buat noise cancel dia dulu. Kita try dulu buat noise cancel lah, kita tengok. Nak tahu dia lebih stabil kan. Yang ni saya buat kat dalam bilik so kalau ada bunyi gangguan tu normal lah. Kan. Tapi nampak dia stabil ni. Lepas saya buat ground balance ni, selepas saya buat noise cancel ni nampak dia lebih stabil kan. Saya tinggikan sikit tengok. Oh, betul lah. Saya tinggikan pun dia dah agak stabil. 27. So saya pakai 27. Kemudian lain-lain setting kita boleh setting kat sini lah. So kalau kita nak naikkan dia punya threshold punya bunyi, yang bunyi hinga ni pun boleh naik kat sini supaya dia lebih lagi jelas kan. Boleh lagi naikkan. Contoh, saya bagi contoh je lah. Tu macam ni kan. So sampel saya ada okey. Setelah saya ambil gold nugget yang sampel ni Mana? Okey, ni gold nugget ni kan. So saya lalu je So berapa bacaan mask itu sebenarnya? So saya rendahkan sikit. Saya bagi dia stabil. Ni saya saja naikkan threshold ni Kalau saya nak bagi senyap pun boleh je. Saya bagi dia sekejap. Untuk mask 25-26 ni gold nugget ni. So kenapa dia ada naik positif tu? Sebab dia masih mask asli. So dia kandungan dia masih belum 100% mask lah. Ada campur barang lain kan. So bunyi bising ni kalau tak nak kan, berhinga ni, so ni kita boleh rendahkan. Saya offkan je lah. So saya rendahkan. Saya offkan. Saya tak nak hinga tu kan. By default dia punya 14. Saya pakai 14 je. Okay, dia nampak lebih stabil Dan saya ambil laluan ni. Mesin ni sangat sensitif Speed recovery dia pun power. Speed recovery ni kita boleh ubah hari ni. Okay, speed recovery ni kita boleh ubah kat sini. So kalau kita nak dia lagi respon, kita tinggikan speed recovery. Wow. Saya lalukan dekat coil saja. Saya lalukan sedikit je dia tangkap terus. Nampak kalau gold nugget memang dia akan main kat sini Dia akan main positif dan dia akan ada negatif. Sebab dia memang campuran dia masih ada lagi besi. Respon dia memang best. So yang ni saya running pakai multi. So kalau saya pakai single frekuensi, tengok saya pakai ni multi, saya pakai single frekuensi, dia ada 20, saya pakai 40. Saya pakai 40 Hz. Lepas tu yang ini saya boleh pakaikan F, maksudnya saya nak mask dia belah sini. Yang ini boleh custom ke kalau tuan-tuan kalau nak off yang 70, 80, 90 yang item bukan emas ni pun boleh. Macam ID 70, 60 ke atas ni dia bukan kandungan emas, dia barang tembaga, barang silver. So yang ni pun boleh off kan, boleh buang sini. So kita nak dia akan detect antara nombor emas je, range emas je lah. Maksudnya kita boleh set yang untuk mesin ni kita boleh set. Mana-mana yang kita rasa kita tak nak tu kita boleh buang dululah. Kita boleh cancel kan. Okey, yang ni saya ambil pakai yang ni lah, saya pakai yang F. Speed recovery ni saya pakai 7. Saya try 7 Yang ini kita try dengan single frekuensi. Sensitivity saya try sekejap. Sensitivity kita tengok dia stabil kat ni 23, saya cuba naikkan sikit. Kacau tak? Okay, 27 cantik dia tak kacau. So item yang sama, tapi yang beza dia item yang sama. Tapi berbeza dia adalah pada saya run pada single frekuensi Tengok dia punya respon.
24, 23. Stabil. Saya memang syok lah mesin ni. Dia punya speed recovery tangkap memang power. Goyang kan. Goncang depan sikit pun okey. Saya terbalikkan kalau tuan nak tengok coil dia. Saya terbalikkan untuk tuan-tuan tengok coil dia. Okey, ni coil dia. Saya rendahkan sikit. Okey, untuk tuan-tuan tengok coil dia. Okey, yang ini gold nugget tadi tengok Jarak juga ni, jauh ni. Jarak dia agak jauh juga ni. Kalau saiz macam ni, saya letak inci Okey, saya letak dalam inci. Ni saiz gold nugget ni saya tak pastilah berapa gram ni. Kecil je. So saya tengok Dia boleh pergi 5 cm. Dia boleh pergi 5 cm. Yang ni saiz ni. Nampak? Dia punya speed recovery memang sensitif. Saya lalu gini saya buat kipas boleh dia boleh detect. Nampak? Tu menunjukkan dia punya speed recovery memang padu lah. Apa tujuan speed recovery ni sebenarnya? Untuk kata speed recovery kan. So speed recovery ni kalau tuan-tuan swing dekat hutan ke kan, dekat rombongan, maksudnya kalau tuan memang ada barang tu ada kat tanah, tuan swing sikit dia akan memang dia dah detect lah. So memang orang kata dia sangat sensitif, mudah untuk kita kesan tahu ada barang. So sensitivity dia sangat cantik. Dan yang ni pun saya tak pakai tinggi saya pakai 25. So kalau sight betul-betul kita boleh tinggikan lagi sensitivity. Pada saya dia memang best lah, yang padu lah. Alright, itu saja. Nanti saya review lagi lah pasal gold nugget. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.